Sekejap, saya nak check audio dekat TikTok okey tak? Okey. Sebab dia ada bouncing daripada speaker. Okey. Okey okey. Okey, so audio okey, live TikTok okey. Dan audio di sini dengar, di belakang dengar clear tak? Kalau dengar boleh angkat thumbs up. Mantap, mantap. Terima kasih demi perjuangan. Alhamdulillah. Saya kenalkan diri saya Muhammad Nakiuddin bin Muhammad Nur, ataupun lebih kenal dengan Naki, saudara Naki, selaku moderator anda pada malam ini. Jadi sebenarnya tadi saya dah habang dah kat Tuan Haji ZRA, satu Malaysia, satu dunia kena Tuan Haji ZRA. Jadi tak perlulah kita nak buat intro pun sebenarnya. Tapi adat berforum Tuan Haji saya beriah sedikit masa untuk pengenalan pada Tuan Haji ZRA untuk mengenalkan diri kepada warga Bertam pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama penuh Zainal Rashid Ahmad. Lahir 30 hari bulan Jun 1967. Seorang Kedah. Tak pernah dengan Bertam. Zaman pasal malam tu hanya biasa sampai Penaga. Ini kali pertama saya masuk Bertam. Saya terima kasih kepada orang Bertam yang keluar malam-malam ni. Dan terima kasih kepada penganjur sebab benda ni kebetulan saya live di Udu Langat semalam. Kemudian lepas live dia penganjur kata go lah Bertam. Dan saya pun teringat nak buat trip ke utara tanah air, ke Bertam, ke Sungai Petani, ke Alor Start. Ada kemungkinan cuba cari satu tempat pada hari Senin di Perlis bagi membolehkan ada tour. Sebelum saya balik ke Kuala Lumpur kerana Mei adalah sampai ujung Mei ni saya akan travel untuk sesi soal jawab. Selalu saya stream seorang kan. Dan saya harap moderator hari ini adalah penentang saya. Adalah haters saya. Senang kita boleh jawab semua soalan. Jadi saya beritahu moderator janganlah raih saya sebagai tamu, raihlah saya sebagai lawan. Okey. Cuma kita nak standardkan perbincangan malam ni walaupun bertentangan pendapat, tapi kita nak standardkan di Malaysia bila kita ada isu yang kita tak sepahaman. Format yang kita guna malam ni akan boleh menjadi satu format standard boleh pakai di Malaysia. Besok ada orang tak bersetuju atas satu isu, tak payah main naik video. Kita jumpa, kita discuss. Kita jumpa, kita discuss. Saya pun dalam penggambaran untuk mencari Syam Omar di Kedah. Kerana dia banyak mengkritik saya. Jadi saya kata nak main video, jawab video jadi payah. Saya cuba dapatkan dia tapi dia tak jawab lagi hari ini sama ada dia bersetuju live dengan saya atau tidak pada hari Ahad. Supaya perbezaan pandangan ini dapat diraikan secara bersama dan kita bentuk satu standard orang Melayu. Apabila kita tidak bersetuju di media sosial, kita bukanlah dengan naik video, turun video, naik video untuk jumpa. Tanya, kita jawab. Boleh. Kita boleh bersetuju, tak bersetuju. Dan kemudiannya yang penting, yang tak bersetuju pun mendapat ilmu, yang bersetuju pun mendapat ilmu. Boleh mula? Boleh. Okey, Tuan Haji ZRA. Saya ni tadi bila kita bersembang di telefon, Tuan Haji ZRA kata bila saya bagi soalan tu, Tuan Haji ZRA soalan tu baik sangat dia kata. Aduh macam sekolah menengah kata. Tapi dah Tuan Haji sendiri minta saya berlawan dengan Tuan Haji ni demi perjuangan, demi kita nak cakap benda yang fakta dan kita nak cakap benda yang sebenar-benarnya. Soalan pertama saya jadi, soalan ni saya bila kita baca di komen-komen terutama yang menentang dengan apa perjuangan ZRA. Sebab ZRA ni antara peserta Sumuk Flotilla dia yang paling top. Nombor satu dia lah nak kenal dulu. Sebab dia bercakap benda yang benar daripada bagi diri dia. Jadi betul ke tak betul? Saya nak tahu. Sumuk Flotilla ni bagi Tuan ZRA yang saya baca ni hanyalah percutian semata-mata. Pergi tu sebenarnya syok boleh naik bot, bercuti-cuti, balik Malaysia diangkat sebagai pejuang. Boleh respon tak? Susah je nak sebut kalau siapa yang dah beli anak kembara. Saya nak sebut kata 2004 takkanlah saya pergi bercuti di selatan Thailand untuk mendapatkan video rakaman pembunuhan 68 orang syahid Islam. Yang saya yakin pada waktu tu dia dibunuh dengan sengaja dan terancam oleh tentera Thailand. Dan kemudian saya ditangkap dan hampir dipenjarakan. Takkanlah saya kata saya nak bercuti ketika saya pergi ke Afghanistan untuk menggambarkan kesukaran rakyat Pakistan dan Afghanistan, dan saya melalui banyak benda termasuk ditangkap dan juga hampir di lock up dan dipenjarakan di Afghanistan. Hal yang sama berlaku di Jordan. Jadi kerana sumut ni saja orang ingat kata percutian. Saya pun tak tahu siapa yang baca anekdot kembara saya tu. Perjalanan saya di lebih daripada 20 buah negara Islam yang berkrisis dalam keadaan ancaman sama ada perang, ditangkap, ditahan dan segala macam adalah bercuti. Saya tak fikirlah kata. Saya anggap itu adalah satu soalan yang naif lah di taman media sosial. Bila kita nak menyerang orang kita tak boleh menyerang dia dengan gambaran tentang fakta. Maka kita menyerang dengan gambaran kerana yang nampak gambar kapal, yang nampak gambar laut.
Jadi orang ingat pergi Langkawi. Yang nampak gambar kapal, yang nampak gambar laut, yang nampak kapal layar. Jadi orang ingat pergi bercuti ya. Tapi saya tak fikir adil lah. Kalau lah TikTok ni ada dulu dan saya boleh stream di selatan Thailand. Mungkin orang gelap hang lah baru nak minta kerajaan Malaysia bebaskan. Sedangkan yang hampir pandai-pandai nak pergi dapat rakaman video. Masa tu saya menerima maklumat daripada intelijen Thailand yang beragama Islam. Datang kami ada satu video yang kami boleh hantar ke Malaysia dan kamu boleh tayangkan dan kemudian bawa video ni ke Singapura untuk dibawa ke seluruh dunia. Jadi masuk untuk dapatkan rakaman video itu saja adalah satu pertarungan yang sangat besar, ditahan dan ditangkap. Dan kemudiannya Tuan, minta maaf, saya cek sikit. cuba Dekatkan mic. ada. Jadi satu adalah satu pertarungan yang sangat hebat. Jadi waktu ditangkap tu saya ingat kalau ada media sosial tahun 2004, ramai yang kata dia pandai sangat nak pergi. Tapi kita ada keinginan kerana kita ada marah waktu 2004 ni, kita jadi marah kerana kita rasa ini adalah konspirasi terancam. Jadi saya anggap kata untuk saya yang dah banyak masuk ke kawasan-kawasan yang saya nak bagi liputan perang. Saya cerita lagi satu. Saya buat anak perempuan saya bukan kali pertama ke Sumut. Siapa yang follow saya di FB sebelum saya main TikTok November 2023, perang tengah berlaku di Gaza dan kami mempunyai aspirasi untuk membantu Hamas kerana saya penyokong Hamas daripada dulu. Daripada 2004 kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan orang Hamas, cuma tidak daripada Gaza tetapi daripada Lebanon. Saya pergi bulan 11 2023, 2024 bom, 2024 bulan 8 kita pergi lagi hantar duit. Jadi kalau orang kata cari duit macam orang yang tuduh lah, saya tak nak sebut nama, review balik video saya yang lama, di mana saya kena jual kasut, saya kena jual barang apa semua, kumpul keluarkan duit, kemudian ajak kawan-kawan saya kumpul 120,000, tukar dolar USD dapat 30,000, kami hantar kepada Hamas, kami hantar kepada Hezbollah, kami bantu pelarian, kami bantu perbaikan masjid, kami menyediakan dana untuk orang yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa lari daripada selatan Lebanon, sama ada dia Sunni atau Syiah, untuk memulakan perniagaan membawa teksi sebab di sana tak ada Grab. Nak sewa teksi mereka memerlukan wang pemuka. Kita bayarkan semua untuk bolehkan mereka mula hidup baru. Tak ada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu tu. Tak ada siapa pun tolong. Saya pun tak perlu jumpa orang PAS minta tolong. Saya hanya jumpa kawan-kawan saya yang saya kata ini adalah kedudukan orang Islam yang sangat susah, mari kita bantu. Jadi kerana orang tengok sekerak jalan zaman media sosial, dia portray mengatakan bahawa baru hari ini kita belajar mencintai Islam. Sedangkan 2004 waktu saya masuk ke Israel kali pertama untuk menggambarkan bagaimana nasib orang Palestin yang berada di tebing barat, bagaimana kepungan yang dikenakan kepada Masjid Al-Aqsa. Video tu tuan boleh tengok dekat YouTube saya. Huruf melengkung kata saya Saleh Yaakob. Jadi dia bukan benda baru. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, sama ada tuan-tuan menyebut dia perkara yang besar ataupun perkara kecil. Saya menyebut dia bahawa Palestin adalah penting untuk kita. Sangat penting kerana membezakan saya lebih mencintai Palestin berbanding kenapa Zainal tak pergi Sudan. Saya ada pergi Sudan. Kenapa Zainal tak pergi Somalia? 2005 saya dah pergi Somalia. Kenapa Zainal tak pergi Afghanistan? 2006 saya dah pergi Afghanistan. Kenapa tak pergi Kosovo waktu dijajah? Kosovo pun saya dah pergi. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan adalah kerana di Palestin ada Masjid Al-Aqsa. Jadi orang-orang yang jahil agama macam saya, bila dengar saja Mekah Mukarramah, dengar saja Mekah, dengar saja Madinah, dengar saja Masjid Al-Aqsa, Allah sebut tempat yang mulia. Kita tak banyak pengetahuan agama. Jadi kita kata, 3 tempat ini mulia, kita pegang. Dan bila kita tahu Masjid Al-Aqsa itu berada di atas dalam tanah Israel, kita jadi marah. Kerana ini adalah tempat yang dimuliakan oleh orang Islam. Jadi orang-orang jahil yang tak banyak pengetahuan agama, tak banyak benda yang dia boleh cintai dalam agama kerana dia jahil, dia pilih untuk mencintai bahagian yang dia mampu, iaitu membela Palestin kerana di sana ada Masjid Al-Aqsa. Dan kalaulah Masjid Al-Aqsa itu bebas, setiap kali orang Islam bersolat di sana adalah 500 kali pahala. Jadi saya fikir mudah jawapan dia adalah kerana di Palestin ada Masjid Al-Aqsa. Tadi jawapan dia senang, sebab perjuangan. Sebab perjuangan tanggungjawab kita sebagai sesama Islam dan apa yang kita mampu buat, betul Zahri ya. Dan tapi Zahri, saya tanya lagi soalan panas-panas ni sebab Zahri yang minta. Jadi saya nak tanya. Tadi saya cakap saya pergi bercuti dengan Sumut Belia, kononnya naik boat boleh pusing, tapi ZRA kata dah buat lama dah benda ni. Dan kalau 2004 dulu ada TikTok dah, kami semua akan jadi saksi hidup apa yang ZRA buat daripada dulu. Tapi Tuan Haji, okey, sebenarnya bila Tuan Haji ni kali ke Sumut Flotilla ni dah 2.0, bila dok pi ada macam-macam berlaku, tangkapan. Bila dok pi
kita tengok live ni sampai tahap macam peserta-peserta semut ni nak kena baling phone dalam mayak. Sebab apa? Takut bila pegang phone dan sebagainya. Waktu tengah live tu kita tengok. Dan sebenarnya kita pun dah tahu dah, pi je ditahan, dicolek, kemungkinan didera oleh rejim Israel, lanatullah, kan? Tapi dah tahu dah benda ni akan jadi, pasal apa duk pi juga? Pasal apa masih berulang? Seolah-olah orang kata tak serik duk kena. Kenapa tak seperti tak take a step back, one step backward, plan buat benda lain pula supaya benda yang sama tidak berlaku. Dia ada dua jenis orang berfikir. Kalau saya berfikir macam tuan, semua benda adalah tentang masalah, dan saya fikir tentang potensi. Inilah cara untuk membela Palestin, inilah cara untuk menyedarkan dunia kepentingan Palestin, inilah cara untuk menyokong rakan-rakan kita yang berada di barat. Kerana rakan-rakan kita yang berada di barat ni dia memerlukan pergerakan Global Sumut Flotilla, kerana mereka datang daripada 24 buah negara yang tidak menyokong Palestin asasnya, iaitu negara-negara Kesatuan Eropah. Jadi bila mereka melancarkan kempen selain daripada menghantar bantuan makanan, mereka marahkan kerajaan negara mereka kerana kerajaan negara mereka adalah penyokong Kuat Israel. Maka Sumut Flotilla daripada zaman Freedom Flotilla Coalition, dia adalah gerakan masyarakat barat yang nak menentang pendudukan Israel di bumi Palestin, dan waktu yang sama memberontak dan juga menentang pendirian kerajaan mereka yang menyokong Israel. Satu saya katakan, jangan lupa waktu Sumut pergi, kenapa dia diatur pada bulan 9 tahun lepas. Kerana pada bulan 9 tahun lepas, 22 hari bulan September adalah hari pengundian di PBB. Usul telah pun dikemukakan oleh Arab Saudi dan kemudian disokong oleh Kanada untuk membentuk Palestin merdeka. Okey? Jadi kita gerak lebih awal supaya momentum tu naik, kerana kita bimbang undi tu akan kurang. Kerana sebelum ni hanya 133 negara undi, dan negara-negara yang mengundi menyokong Palestin merdeka, 133 negara sebelum tu adalah semua negara kecil. Negara Kesatuan Eropah belum lagi menyokong. Bila saja nak sampai undian tu nak dibuat, dengan harapan waktu tu tiap-tiap malam saya duk kira pertindihan-pertindihan negara, kita jangka 145 adalah angka paling tinggi lah bila United Nations General Assembly buat. Tapi kerana pergerakan ni diatur secara strategik, ni saya nak jawab, nak mengukuhkan pandangan Ustaz Zaidrus tentang strategik, sama ada pergi menyerah nyawa bulat-bulat kepada orang ataupun pergi dengan strategi. Kalau tengok saja dekat setakat ditangkap semua orang, macam abang tanya soalan ni, dia reti dekat tangkap kan, dia tak tahu 22 hari bulan September secara strategiknya apa. Strategiknya pergi di laut adalah armada yang menyalakan api, yang terbakar adalah daratan Eropah. Orang keluar demonstrasi di bandar-bandar besar, berjuta orang keluar, di mana dah ada kesepahaman yang saya dah bagi tahu daripada tahun lepas, 3 rangkaian. Pertama apa? Rangkaian yang akan bergerak di laut ni dipanggil sebagai rangkaian akan mencetuskan perhatian dunia. Kita ada kawan-kawan di darat, kerana NGO yang sama dan gerakan solidariti yang sama yang di darat kata kami akan menggerakkan 60 bandaraya di darat untuk menyadakan demonstrasi waktu kamu bergerak. Sebab 22 bulan September nak undi dan barat nak buat undian, kenapa kita tak buat? Kita dah memang mengundi Palestin mereka. Kenapa tak buat di negara-negara Amerika Latin? Majoriti negara Amerika Latin nak mengundi Palestin mereka. Yang tidak menyokong Palestin mereka adalah kuasa-kuasa besar yang berada di Eropah. Jadi Eropah kata mari, dan kita pun rasa kesian dengan kawan-kawan kita di Eropah. Dia dah buat 36 pelayaran, 37 pelayaran dengan Handala waktu tu. Kemudian Sumut masuk yang 38 masa 1.0. Itu strategi dia. Datuk Ustaz Zaidrus ataupun ustaz-ustaz yang lain lah, Ustaz Izzi korban ke, ustaz yang tak berkorban ke. Strategi yang diatur adalah menggerakkan benda yang ada di laut untuk attention, iaitu mendapatkan perhatian dunia. Apinya menyala di laut, yang terbakar daratan. Seluruh darat Eropah ni orang memberontak, bangun menunjukkan kepada kerajaan dia mereka menyokong Palestin dan undilah Palestin mereka. Jadi bila hari pengundian, orang lupa bahawa 22 undi yang membawa kepada 157 negara tu datang mana? Daripada 133 kemudian dapat 157 negara. Mana datang 24 undi ni? Dan mana datang 16 negara Eropah yang kemudian yang menyokong? United Kingdom ni celaka yang menubuhkannya Israel. Tapi pada tahun tersebut pertama kali Keir Starmer meminta wakil dia mengundi Palestin mereka. United Kingdom. Kemudian pembekal senjata yang besar kepada mereka, iaitu Belanda. Belanda ni pembekal alat ganti untuk jet pejuang F-15, F-16 dan F-35. Belanda menghentikan sebab demonstrasi dah banyak. Belanda menyokong. Spanyol bermusuh dengan kita ni dalam tradisi Andalus ni dah lama. Granada ni
waktu kita kalah perang 1462 ni, orang-orang Sepanyol ni menghalau keluar orang Islam dengan penuh rasa bangga. 500 tahun kemudian mereka mengubah pendirian, kena menyokong kerana orang Islam yang berada di Gaza dibunuh melampaui daripada batas yang boleh difahami oleh manusia. Sampailah ke negara-negara yang tak pernah menyatakan pendirian, Iceland dan Ireland. Cuma kita gagal mendapatkan sokongan daripada Itali dan Jerman, kerana Itali dan Jerman sampai sekarang masih lagi tidak menghentikan ekspor senjata. Ekspor senjata dihentikan kerana gerakan sumut. 1.0 adalah ekspor senjata yang datang daripada mana? United Kingdom. Ekspor yang datang daripada Belgium, ekspor yang datang daripada Belanda, ekspor yang datang daripada Norway, dan ekspor yang datang daripada Portugal, serta ekspor yang datang daripada Sepanyol. Kita cuma gagal berhentikan ekspor yang datang daripada Jerman dan ekspor senjata yang berkekalan yang dibagi sampai hari ini oleh satu lagi negara, Itali. Jadi kalau tanya strategi ni, dia tak boleh baca orang belayar ni saja. Sebab tu saya kata kan, saya tak boleh angkat botol ni dengan satu jari. Kapalnya belayar, rakyatnya berdemonstrasi. Pekerja pelabuhan enggan menurunkan kargo, yang mana dalam kargo ni kalau ada kepentingan Israel, pekerja pelabuhan di Itali tak nak turunkan kargo. Jadi 3. Yang keempat, kumpulan perundangan akan mengambil tindakan ke atas Israel dalam pendakwaan di antara masa. Jadi 4. Yang kelima, pejuang yang berada di Palestin dan mana-mana gerakan bersenjata, sama ada Hezbollah, Hamas ataupun Brigade Al-Suraya tu berjuang. Baru saya boleh angkat botol ni. Maka strategi dia, kalau nak tengok dekat kapal belayar saja, lepas tu tuan-tuan nak butakan mata tentang gerakan di darat, tuan-tuan nak butakan tentang kempen kami untuk menekan pemimpin-pemimpin negara Eropah mengubah pengundian mereka untuk menyokong Palestin mereka. Tuan-tuan nak melupakan bagaimana kami berkolaborasi dengan pekerja-pekerja pelabuhan di 3 pelabuhan di Israel, di Itali, untuk melancarkan apa yang dipanggil no arm in cargo, no cargo for genocide. Dan tuan-tuan nak melupakan peranan kumpulan pemain undang-undang, 17 badan undang-undang bergabung bersama dengan Sentra untuk menyokong kelompok sumut flotila. Kalau buat apa-apa, pendakwaan akan dibuat di Mahkamah Antarabangsa. Tahulah satu botol Palestin dapat diangkat. Jadi oleh kerana perbincangan di media sosial ni, dia hanya membincangkan perkara tentang macam soalan pengacara, nak bincangkan soal yang mana dipanggil sebagai setakat itu je masyarakat tahu, maka menjadi rumit. Kita nak bincang perkara yang mana sepatutnya masyarakat lebih tahu. Itu saya tak kata kenapa Itali ini menjadi sangat radikal dalam pergerakan ni. Orang-orang Itali ni pergi, nyawa dia pun dia nak bagi. Sebab Itali menjadi bangsa yang paling malu kerana negara dia tak mengundi Palestin mereka. Itali ni, walaupun Presiden Meloni akhirnya saya ucap terima kasih lah, waktu ditangkap dia antara yang lantang meminta pembebasan, tapi dia antara orang yang Perdana Menteri yang masih lagi mengizinkan negara mengeksport senjata kepada Israel. Jadi bila saya jelaskan tadi kan, saya tak boleh angkat ni, nampak macam gagal lah. Makanannya tak sampai, makanan tak sampai, tapi tekanan yang dibawa dari lautan untuk membangunkan gelombang orang berdemonstrasi untuk menimbulkan kebimbangan kepada kerajaan-kerajaan di barat. Kerana kalau demonstrasi ini dibiarkan, negara tersebut akan mengalami risiko kekacauan awal. Sekolah kena tutup, semua kena tutup, pejabat terganggu, ekonomi terganggu. Maka kita dapat demonstrasi. Kemudian pekerja-pekerja pelabuhan yang kemudiannya bersolidariti dengan kita, iaitu USB, nama gerakan pekerja pelabuhan di Itali. Dia kata pergi, kami akan tempoh kamu berjuang, kami akan mengancarkan no arms in cargo, no cargo in for genocide. Dapat 3. Bila kita dapat yang ketiga ni, kita dapat pula yang keempat, badan perundangan dan sebagainya. Barulah kita boleh mengangkat botol tu. Jadi strategi dia bukan hanya dengan tentang kapal tu boleh bawa makanan sampai atau tidak, sebab kita duk tengok video kapal dia. Kerana perbincangan intelektual, perbincangan akademik dan sumber penuh tak dibincangkan di media sosial. Sebab kalau suruh bincang, nanti dia kata, saya nak kena faham pula tentang Kesatuan Eropah. Saya tak kena faham pula apa itu beza undi di United Nations General Assembly dengan undi United Nations Security Council. Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan, oleh kerana kita baru belajar gerakan membebaskan Palestin. Kita dah tahu Palestin dijajah dah lama. Kita belajar hanya dulu maki je. Tukar Perdana Menteri, tukar Perdana Menteri, tukar Perdana Menteri. Ayat dia apa? Kami membidas, kami mengkritik, kami mencela, kami mencemuh, kami apa segala macam terhadap kerajaan Israel kerana menduduki Palestin. Di peringkat masyarakat awam kita tak pernah ada apa. Kita hanya ada bantuan menghantar makanan. Daripada dulu kita ada NGO, kita hantar bantuan makanan. Maka sebenarnya untuk tuan-tuan faham, keluasannya begitu. Berarti saya beritahu tadi, nak angkat satu botol ni dia mesti ada 5 cabang perjuangan. Tapi bila tuan-tuan berdebat tentang makanan sampai ataupun tidak, makanan sampai ataupun tidak, tuan-tuan hanya akan dapat melihat ibu jari yang gagal. Tapi tuan-tuan tak lihat bagaimana ibu jari ini sedang memandu. Dia tahu dah dia tak boleh angkat, tapi dia pandu tekanan masyarakat sivil, perubahan pendirian diplomatik di kalangan pemimpin kerajaan, menggerakkan kesatuan sekerja untuk mula. Kalau kerajaan mereka nak jual senjata pun kita kata, kamu pekerja pelabuhan, kamu yang menentukan kargo masuk ataupun tidak, ambil dia.
Yang keempat, kumpulan perundangan. Kamu nak dakwa dia dalam keadaan apa, tak boleh. Dakwa dia kalau dia membuat penganiayaan atas kami. Kumpulan perundangan pun masuk. Maka kita boleh mengangkat botol Palestin. Itu ada saya jawab dulu. Betul. Sekali dia orang kata pula saya marah sebab saya selalu marah kan. Tapi okey je. Saya kena jawab tegas supaya tuan-tuan faham bahawa dalam hal Palestin dia bukanlah hal yang kadang-kadang sangat muluk dan sangat murni. Macam kita nak cerita tentang libang-libu ataupun filem-filem yang ada di Pawagam, nak kena cerita bagi laku drama petang pukul 7. Ini bukan dia. Ini adalah kisah bagaimana Islam ditindas, umat Islam dibunuh. Dan ini adalah kisah kecetekan kesedaran umat Islam dalam memahami masalah Palestin. Balik pada Tuan Musi. Dia seolah Tadi dia seolah lupa dia moderator, dia lupa moderator lah. Dia bila dah naik share tu kan. Tapi betul. Jadi untuk ulang balik apa yang Tuan Haji Ziyad ni cakap tadi, dia bercakap tentang botol ni. Kita tak boleh nak angkat botol. Saya cakap dalam bahasa bertam sikit lah. Botol ni hang takkan boleh angkat kalau dengan satu jari. Dia kena all hands on deck. Dia macam-macam lagi dia perlu. Bertam cakap orang putih. Oh boleh lah sikit-sikit. Bertam cakap orang putih boleh, insyaAllah. All kind on that. All hands on deck. All hands on deck. Okay, so semua ni perlu terlibatkan diri. Janganlah hanya tengok pada pelayaran sumut semata-mata. Sebenarnya perjuangan dari segi natijah pentadbiran dari negara ke negara untuk kita nak membebaskan Palestin daripada Israel ni sangat memerlukan ramai pihak. Sebab apa? Kita nak membebaskan adik-beradik kita dekat sana. Jadi Tuan Haji Ziyad, saya ambil selingan sikit lah. Untuk yang berada dekat live, selamat datang di live Batam Street Market. Penganjur utama kita, kita tidak live dengan anda saja. Kalau boleh pusing Sat, admin tolong pusing Sat, tunjuk crowd kita pada hari ni yang bersama-sama dengan kita pada hari ni. Lambai sikit. Terbaik Tuan Haji pula. Admin yang terbaik. Okey. Jadi pada hari ni Tuan Haji, saya nak tanya lagi. Tadi dah saya rasa panas, saya pun dah berbelur dah. Ni saya rasa saya akan tanya lagi panas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malu nampak perut. Garang-garang dia apa pandai melawak tengok. Jadi pada hari ni Tuan Haji, saya nak tanya sikit lah. Benda ni saya ni jenisnya membaca dekat komen-komen dan mendengar di petikan-petikan di TikTok. Netizen nak cakap ni. Kalau berkenaan dengan kewangan ni, betul ke? Sumut ni dapat 200 juta ni. dia. Kalau betul bawa dak ni. Okay, saya kemaskan lah. Ini adalah saya kemaskan. Ini adalah jawapan yang mudah. Kawan-kawan nak record, tolong. Sebab ada seorang yang dia tak faham keadaan, dia naikkan video, digunakan petikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap meraihkan sumut pulang. Dia guna perkataan tambah 100 juta. Baik. Kalau tuan-tuan rujuk berita kan mudah. Apabila sahaja berlaku serangan ke atas Gaza, kerajaan Malaysia telah mengumumkan bantuan yang pertama bernilai 100 juta ringgit tahun 2024. Bantuan ini 100 juta ringgit ditakbir oleh siapa? Ditakbir oleh Tabung Badan Amanah Kemanusiaan Palestin. Tabung Badan Amanah kemudian Kemanusiaan Palestin ditakbir oleh Kementerian Luar, Datuk Seri Mat Hassan yang jaga. Di bawah tabung tersebut MKN dan juga semua agensi-agensi yang menguruskan bantuan G2G, kerana kita ni government Malaysia dan mereka government Palestin. Maka kerajaan bagi, ini bukan untuk NGO, untuk Tabung Amanah Projek Kemanusiaan Palestin. Tengok berita tu, senang. Bila sampai saja dalam ucapan saya sambut semut balik yang saya tak ada, Datuk Seri Anwar pun berucap lah. Dia kan suka seronok berucap. Si kawan kita ni ambil dekat bahagian, saya tambah 100 juta lagi. Dia bukan tambah untuk sumut, dia tambah untuk Tabung Amanah Kebajikan Pelarian Palestin. Yang mana tabung ni balik pada Kementerian Luar. Dan dalam Kementerian Luar ditubuhkan satu agensi pentadbiran, yang mana Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Luar, pihak polis, pihak kementerian duduk. Tak ada orang swasta dalam tu, tak ada orang NGO. Mereka mentadbir dan mengendalikan sendiri dana tersebut. Jadi disebut saya tambah 100 juta, bukan kepada kami. Bukan pada saya ahli dia, bukan kepada sumut. Dia umum di majlis sumut.
Tapi duit itu pergi kepada itu kawan saya ni, dia membaca tidak. Saya tak tahu, kadang-kadang bila saya mongut, tuan-tuan kata saya apa, Abang Zainal ni kalau jawab elok-elok, tak saya jawab secara akademik. Wahai sahabatku yang mulia, sesungguhnya sekiranya kamu merujuk dengan baik dan sesuai dengan pengetahuan kamu yang lama dalam mencari sumber maklumat, wahai sahabatku yang mulia, bukankah Perdana Menteri telah mengumumkan pada 2024 selepas saja Kabinet meeting, apabila timbul desakan apakah peranan Malaysia dalam isu semut, Perdana Menteri telah mengumumkan 100 juta untuk Palestin. Bukankah dalam laporan itu telah menyebut bahawa dengan 100 juta itu kerajaan telah menubuhkan dengan mandat yang diberikan kepada Kementerian Luar Negara, di mana Kementerian Luar Negara telah memandatkan Majlis Keselamatan Negara dan agensi-agensi kerajaan untuk mengendalikan kewangan tersebut bagi membentuk bantuan kemanusiaan dari kerajaan Malaysia kepada kerajaan Palestin, kerana kita mengiktiraf sebuah kerajaan Palestin. Jadi pada malam itu, wahai sahabatku yang mulia, yang mana kamu menggunakan petikan yang mengelurukan orang ramai, saya nak jelaskan kata kamu telah pun dengan sengaja menjerumuskan perkara-perkara fitnah untuk kamu berpaling, sedangkan kamu tahu kalau kamu cerdik sikit, ucapan itu boleh dirujuk di mana duitnya akan diberi oleh poket kanan kerajaan kepada poket kiri kerajaan, iaitu poket kerajaan Perdana Menteri yang mengumumkannya, poket kiri adalah Kementerian Luar yang menguruskan dana tersebut. Kementerian Luar ni pindah pula pada kocek bawah, iaitu badan agensi yang dilantik, MKN mengetuainya. Dan itulah bantuan yang lori-lori kerajaan masuk tu. Jadi dia tak ada kena-mena, dia umum dalam majlis semua. Dan sahabatku yang mulia ni pergi pilih pendek aja. Lepas tu sahabat-sahabatku yang lain yang tak berapa nak mulia ni tak pergi kaji tabayun berita tu, maka jadi hina-dina semua, menyebarkan fitnah 200 juta, sedangkan keluar pada TikTok, pergi Google cari news dia bertele-tele keluar bahawa ia adalah tabung amanah kebajikan Palestin yang dikendalikan oleh Kementerian Luar, dan di Kementerian Luar mengendalikannya sendiri tanpa mengagihkan wang tersebut kepada mana-mana NGO dengan menubuhkan satu jadual kuasa khas yang sekarang berpekalan dan ada lagi jawatan kuasa tu di Kaira untuk mengendalikan truk bantuan makanan Malaysia masuk secara terus sebagai bantuan kerajaan Malaysia melalui pintu kerjasama yang dibentuk oleh kerajaan Mesir sampai kepada rakyat Palestin di Gaza. Terima kasih. Okey. Okey. Test. Hello. Test mic. Okey. Tu cerita pasal 200 juta. Ni saya nak cerita, saya tambah lagi ni. Sebab tadi dah macam marah dah, mic pun makin kuat dengar kan. Bila saya tambah lagi, bila peserta-peserta sumuk ni ditangkap, kononnya ada desas-desus mengatakan bahawanya peserta-peserta ni bila nak dibebaskan perlukan kos daripada kerajaan Malaysia sendiri. Itu yang pertama. Sabar, jangan angkat mic lagi. Itu yang pertama. Lepas tu kononnya nak bawa balik, mereka pun memerlukan kos yang tinggi. Tidakkah sampai kata sahabat kita yang mulia tu juga kata, dia sampai kata membazirkan wang rakyat, membazirkan wang negara, rugi ya semua ni. Macam mana? Wahai sahabatku yang mulia, kamu kena baca artikel yang dipanggil sebagai Convention Geneva After Immigration. Walaupun Israel dia adalah sebuah negara yang menandatangani Convention Geneva, sama macam Malaysia. Di mana dalam Convention Geneva ni, apabila orang itu ditahan di atas pertuduhan memasuki negara kamu secara haram, Israel dia colek, dia tuduh lah, tapi saya kata balik kepada Convention. Kita tak nak jawab dulu soal teknikal ditahan. Teknikal mengatakan tak kerajaan keluar duit. Section tu tiada peruntukan tentang boleh dijamin, tiada peruntukan denda untuk dikeluarkan. Section tu menyebut keluarkan mereka tak boleh lebih daripada 72 jam. Maka bebas. Bila bebas, saya beritahu pada tuan-tuan, tak naik kapal terbang yang dibayar oleh kerajaan Malaysia. Semasa nak dibebas, Presiden Erdogan telah mengarahkan Turkish Airlines untuk menyediakan 3 kapal terbang. Bukan bawa balik kami, dia bawa balik semua peserta. Kerana Presiden Erdogan adalah orang yang konsisten dalam memperjuangkan Palestin, kerana dia terlibat dalam penajaan Mavi Maibara sebagai Mavi yang pertama ataupun flotilla yang pertama yang ditaja oleh sebuah kerajaan. Ingatlah, kita ada 28 pelayaran besar dan 12 pelayaran kecil, 40 semua. Satu-satu pelayaran besar yang pernah ada dalam flotilla ni adalah Mavi Maibara yang ditaja penuh oleh kerajaan Turki. Satu kapal 560 orang. 2010 9 orang syahid. Sejak itu Erdogan mempunyai perasaan yang sangat sentimental. Jadi kita terbang keluar ni percuma dengan menaiki Turkish Airlines. Baik, sampai di sana ada satu lagi convention. Sekiranya pertuduhan nak dibuat ke atas mana-mana mereka yang dibebaskan oleh negara-negara yang ditangkap di bawah Convention Geneva bagi Akta Immigration, laporan hendaklah dibuat di negara pertama yang kamu singgah dan 24 jam. Maka bila kami sampai, saya tak nak buat benda tu. Tapi beberapa orang jutawan daripada Turki yang ada hospital kata pakai hospital dia dah buat laporan, sebab kita tak mau tangguh 24 jam balik Malaysia. Jadi dibelanja.
Bila kemudiannya beberapa jutawan Turki yang juga menyokong Erdogan menyediakan tempat tinggal. Bukan Malaysia je, 420 peserta rakyat Turki atau bukan Turki tidak boleh meninggalkan bilik hotel selama 1 malam selagi tidak menyelesaikan semua rawatan kesihatan, ambil darah, ambil kencing, cek jantung dan buat ultrasound. Tidak menggunakan wang kerajaan Malaysia. Dalam erti kata yang lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menawarkan air liur kuasa diplomatik. Kena dia ketua negara, dia kena sebut. Tetapi secara keringat dan secara keperluannya ditanggung oleh kerajaan Turki. Kerana Turki yang berada paling dekat, dan Turki bukan sahaja membantu peserta daripada negara Islam, dia menaja keluar 420 orang termasuk peserta-peserta bukan Islam yang datang daripada negara-negara yang telah menjadi 61 buah negara yang menyertai perjalanan kali ini. Itu saya jelaskan. Jadi ada satu orang tu dengan pakai filter tu, dia kata biarlah, tak payah menghabiskan duit rakyat. Tak ada. Semua dibebaskan secara percuma sepanjang berada di Turki, ditanggung oleh jutawan-jutawan Turki yang memiliki institusi kesihatan, memiliki institusi perhotelan, menyediakan kami F&B. Dan saya jelaskan di sini. Jadi peranan Perdana Menteri hanyalah bercakap sahaja sebagai tanggungjawab ketua negara, tapi dari segi operasinya tidak menggunakan sebarang ini. Cuma saya terima kasih pada konsul besar kita di Istanbul kerana dia datang. Setiap kali kena tangkap dia datang, setiap kali kena tangkap dia datang, menjalankan tugasnya, melihat dan memastikan semua rakyat Malaysia yang dikatakan selamat turun. Dan kami ucapkan terima kasihlah pada konsul jeneral kita di Istanbul. Terima kasih. Okey, Ziyari, sebelum kita move forward, saya nak buka floor kepada peserta ataupun hadirin yang datang ni. Kalau ada soalan, sila ke mic di tengah dan terus tanya. Saya bagi ruang. Kalau ada boleh angkat tangan dan terus ke depan. Kita bagi ruang kepada rakan-rakan. Dan kami di tubuhan beliau pun kami tak ada masalah. Kami nak dengar semua orang suara. Semua orang ada pendapat. Kalau ada, bangun dan bertanya. Tanyalah soalan kontroversi apa saya tak marah. Tanyalah apa yang terlintas di hati tuan-tuan, apa yang selama ni tuan-tuan rasa di media sosial dia diperbincangkan. Tujuan saya nak jadikan tempat pertama untuk buat satu standard operation procedure. Orang Melayu, orang Islam, bila ada perbalahan di antara kamu, duduklah dan berbincang. Sebab tu saya nak cari Syam Omar di Al-Rostar. Sebab dia ni, saya tak marah, bukan cari dan reti kata bergaduh nak jumpa. Syam, kamu tak puas hati apa? Yang selama ni kamu kata macam-macam, penat kamu menulis, dan aku pun tak nak jawab dekat tulisan kamu sebab aku pun nanti penat. Besok kita duduk sekali, kamu pegang aku lepasan mic, aku pasang mic, kita live, kamu cerita. Betul. Kecurigaan kamu akan menyebabkan aku jawab, dan bahagian kecurigaan kamu aku tahu ini orangnya, dan aku jawab. Dan kemudian selesailah majlis itu dengan jangan menjadikan, walaupun kita berbeza pandangan, tetapi di antara kita tak akan ada siapa fitnah siapa. Jadi saya harap ini kita buat sebab bertam sambut. Betul. Tapi dia bukan hater saya. Dia sayang saya. Okey, kalau ada yang saya akan pergi sebab saya nak satu budaya dalam media sosial ni yang TikTok tak dapat ajar kita adalah ketertiban dalam kerasnya kita berpendirian. Ketertiban dalam kerasnya kita berpendirian. Kita ni semua orang keras. Kalau kita tak keras, kita tak ada pendirian. Sebab tu orang kata suruh lemah lembut kan, setengah orang tegur saya. Janganlah. Tuan-tuan kalau biasa main bowling padang, lain. Baling bola. Allah. Menang. Tapi bagi orang yang main American football, orang main rugby dan isu-isu yang kritis, permainan ni jadi kasar. Tapi Bart kata the game is robust but all the players is gentlemen. Jadi besok kita tak bersetuju apa pun, kita bertekak, kita berhujah atas lantai ilmu. Untuk membolehkan semua orang mendapat kecerdikan dalam menggunakan media sosial. Ada soalan tak? Kalau gitu, kalau tak ada orang tanya ni, ada soalan daripada TikTok ni. Tuan Haji ZRA membayar kos sendiri ke Sumut. Bagaimana dengan ahli Sumut yang lain? Begini saya bukan penganjur semut, saya peserta. Berarti kalau tuan-tuan nakkan jawapan, tuan-tuan kena tanya dengan Tuan Adik. Sebab ada benda yang hak saya ni bukan jawatankuasa, saya bukan AJK, saya adalah general participant, orang yang memohon untuk pergi. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat hal-hal teknikal, macam mana operation dia apa semua, tuan-tuan kena pergi kepada penganjur. Saya datang ni sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk menceritakan strategi, idea operasional kami di lautan, apa yang kami buat dan impak yang kami inginkan. Saya datang sebagai civil society. Jadi ada hal-hal yang saya tak boleh jawab kerana saya bukan penganjur. Tuan-tuan kena faham, walaupun tanya apa saja, tapi orang yang bertanya boleh tanya apa saja. Orang yang menjawab tak boleh membodohkan diri dia jawab apa saja hinggalah dia jawab pada bahagian yang bukan tanggungjawab dia. Terima kasih.
Okey. Jadi saya tak boleh tanya lah pasal soalan yang berkenaan dengan setiap peserta dapat 40,000 tu, saya boleh tanya tak? Setakat ni saya tak dapat. Tak ada orang yang dapat. Dan saya beritahu pada tuan-tuan, tak ada siapa dapat 40,000. Saya fikir kata, kalaulah 3 doktor kementerian ni ditolak cuti, kita sedang berjuang untuk membantu 3 doktor kita daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebahagian daripada doktor pakar. Mereka ni pergi dengan cuti tanpa gaji. Jadi sekarang kita, bukan kita lah, saya minta supaya saya pergi tu hari YB PAS datang, saya minta tolong Datuk Seri Amiruddin, apa saya minta tolonglah 3 adik kita ni, 3 doktor pakar kita perempuan pula ni, kerana mereka tidak mendapat perpasan cuti tanpa gaji. Jadi saya fikir kalau anda cerita tentang nak buat duit, tak ada orang yang boleh pergi buat duit kat situ. Semua orang bukan hilang duit, semua orang pergi kerana Palestin bukan tentang duit, bukan tentang duit. Jadi saya ada keyakinan melihat daripada laporan yang diterima, ketiga-tiga doktor ni tidak akan menerima gaji mereka. Jadi mereka akan kehilangan gaji mereka lebih kurang 7 minggu kerana menyertai semua. Itu yang lebih menyedihkan kita, kerana mereka menyediakan tenaga, menyediakan waktu, dan mereka kehilangan gaji mereka. Kerana dari segi jawapan yang saya dah tengok dekat dokumen-dokumen yang dikemukakan, adalah mustahil mereka akan menerima paid leave. Mereka akan kekal dengan unpaid leave. Jadi selesai soalan yang berkenaan dengan lebih kurang yang kontroversi. Saya sebenarnya nak ada satu soalan lagi untuk perjuangan ZRA ni, yang saya untuk tengok, alhamdulillah saya tak kena block lah dengan ZRA selama ni. Jadi saya boleh tengok ZRA live selalu. Jadi ZRA Haji yang saya faham lah, Haji ZRA memperjuangkan Masjid Al-Aqsa, dan bersama Haji memperjuangkan tentang Gaza. Sedangkan dua-dua benda ni perkara yang berbeza. Boleh tak cerita sikit dekat live ni, macam mana benda ni satu hari ni dia akan jadi satu? Saya rasa saya mula faham, tapi bila duduk sebelah ni saya nak lagi faham perjuangan Haji mengenaan duk bercakap tentang Masjid Al-Aqsa dan perjuangan Gaza. Sebenarnya dia dua entiti yang berbeza. Boleh Haji sharekan pada malam ni macam mana dua benda ni sebenarnya boleh disatukan? Sejak kita kecil lah tuan-tuan, oleh kerana kita membesar pada era di mana Gaza telah pun jatuh ke tangan orang-orang kafir ataupun tentera kepada Israel laknatullah. Dan waktu kita datang pun Majlis Al-Aqsa tahun 67 tahun saya lahir. Saya lahir kira-kira 20 hari selepas Israel menakluk tepi barat, selepas berakhirnya perang Arab Israel 5 hingga 10 hari bulan Jun. Sebab saya lahir 30 hari bulan Jun. Ketika bayi saya masih merah ni, ketika saya belum boleh berfikir, Ben Gurion telah membawa angkatan perang dia dan telah mendapat Masjid Al-Aqsa. Maka generasi ke generasi orang mula tidak berbicara tentang Masjid Al-Aqsa. Kita sambut Isyak Mi'raj pun kita hanya bercerita tentang perintah solat. Kalau kita bercerita tentang Mekah Madinah pun kita lupa bercerita tentang Masjid Al-Aqsa. Maka di dalam diri kita ni tak ada tentang Masjid Al-Aqsa. Maka isu Palestin ni, macam mana orang kafir melihat Palestin, macam itulah kita melihat Palestin. Free Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free. Kita hanya tahu itu je. Kerana naratif ni tak dibentuk oleh para ulama kita sejak kita kecil, bahawa sesungguhnya kita orang Islam, kita haruslah bersedih kerana tempat yang ketiga paling suci yang Allah sebut, tempat yang disebut dalam surah Al-Isra, tempat yang menjadi titik penting waktu kita menyambut cuti Isyak Mi'raj, adalah tentang Al-Aqsa. Jadi lama kelamaan tuan-tuan, orang kita juga melihat Gaza daripada perspektif media. Tuan-tuan baca media, kenapa media berita dia asal daripada barat? Kita tak ada wartawan kita sendiri. Maka Reuters, AFP, APTV, CNN, BBC, semua menulis kisah Palestin adalah sebuah kisah negara yang dijajah. Tak ada media Islam yang menulis ini adalah kisah bumi suci yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang menjadi tempat ketiga paling mulia. Maka kita punya brainwash dalam perkara kita ni, Palestin adalah sebuah negara yang dijajah, Palestin adalah sebuah negara Islam yang dijajah. Tapi tak siapa yang menyusun naratif bahawa Palestin di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa dan dia tanah suci orang Islam yang dijajah oleh Israel, kerana dia berada di Jerusalem Timur ataupun Baitul Maqdis. Jadi kerana itu saya bagi tahu pada tuan-tuan, setiap kali kita bergerak, saya nak cakap pada Ustaz Izzi Korban. Ini untuk Ustaz Izzi Korban, straight direct to you, tapi kawan-kawan you boleh dengar. Sekarang Ustaz Izzi Korban kata Sumut Flotilla ni tak Islamik kerana dia digagaskan oleh kumpulan yang datang daripada barat. Apa ya?
sekarang 300,000 orang Palestin makan daripada World Central Kitchen. World Central Kitchen ni ditubuhkan oleh Fatou Torres, seorang Hispanic American. Dia menyediakan 120 dapur masakan setiap hari sampai sekarang dan 22 kilang roti. Dia bagi makan dengan dana yang diberikan oleh World Food Program dan dana yang dibagi oleh orang ramai, sama ada daripada Barat ataupun daripada Islam. Orang Palestin makan daripada hasil tersebut, dan ia datang daripada penganjur yang menubuhkannya kerana kasihkan orang Palestin. 2014 dia tubuh ni spesifik dia adalah Palestin. Kita nak cakap tentang orang Islam, Ustaz isi korban pun tak mau buat korban di Palestin. Sebab apa? Tak boleh masuk lembu, tak boleh masuk kerbau, tak adalah fulus. Kalau besok kerbau dan juga kambing boleh masuk, Ustaz pun kalau marilah kita berkorban di Gaza, rakyat Gaza miskin, tak ada makanan. Bila Ustaz nak membuat satu kenyataan yang berpilih-pilih, Ustaz kena faham. Satu saya jelaskan, siapa pendana terbesar yang beri makan orang Palestin? Tengok dalam senarai World Ranking Palestine Pledge. Ada 20 negara tolak Amerika. Kita ada 4 je negara Islam yang berada dalam senarai 20 negara Islam yang paling besar. Jadi kalau kita nak kata sumut pergi adalah dengan hasil yang datang daripada Barat, idea untuk memberi makan orang Palestin dalam skala yang sangat besar, dan sekarang itulah yang paling besar. 300,000 orang Palestin dapat makan daripada 120 dapur masakan panas. Manakala orang Palestin 22 kilang dibuka dengan duit dibayar kepada kilang tersebut, roti diagih percuma. Adalah datang daripada seorang Hispanic Amerika yang menubuhkan sebuah NGO untuk tujuan membantu orang Islam. Berarti dalam keadaan sekarang kita tak banyak-banyak pilihan, Ustaz, untuk bermegah-megah dengan mengatakan pilih sajalah yang Islamik. Pilih sajalah yang Islamik. Ustaz buat izin korban, Ustaz pergi buat berkorban kata-kata, Ustaz transfer duit dalam lingkaran transfer duit antarabangsa, SWIFT. Ustaz transfer kepada 10 koperasi yang dimiliki oleh 10 negara barat. Interest, money changer, rate change semua pergi kepada apa? 10 koperasi ini. Siapa negara yang ada dalam 10 koperasi ini? Amerika Syarikat, ada Perancis, ada Kanada, ada Australia, ada Jerman. Okey, tak puas hati, tak mau pakai kad kredit. Ustaz lalu melalui Sirus. Sirus dimiliki oleh Vanguard, syarikat yang menjadi penaja utama kepada pengeluaran senjata yang membunuh orang Palestin. Ambil interest dekat kita 8%. Berarti di tengah-tengah kita tak ada pilihan. Jangan lagi sempitkan pilihan hingga kita tiada pilihan, hanya mengatakan bahawa pilihan-pilihan yang ada kafir. Sebab kalau ada pilihan yang Islamik, termasuk menyuap mulut kepada nasib orang Palestin, yang sekarang ni tak ada satu pun NGO Islam yang lepas masuk ke sana dalam bentuk skala besar, melainkan WCK. Maka berhati-hati Ustaz. Jangan hanya semata-mata Ustaz nak ambil satu garis menentang sumut, Ustaz lupa garis-garis yang lain. Oxfam ni Ustaz, pusinglah seluruh dunia. Ustaz tengah untung buat daging korban, Easy Korban buat untung daging korban. Saya nak bagi tahu pada Ustaz, di Ethiopia, Muslim Ethiopia hidup di atas telaga air yang dibangunkan oleh NGO daripada Itali. Saya berada di sana, saya lihat NGO Itali buat Oxfam. Dan saya bagi tahu pada Ustaz, anak-anak kita ni yang duduk, anak-anak Islam 60 juta orang yang menjadi pelarian ni, kan, dapat vitamin untuk membolehkan mereka tak mengalami penyakit cacing, sepenuh daripada NGO daripada Kristian. Ada NGO Islam yang bekerja, tapi skala kita tak besar. Jadi dalam keadaan sekarang, jangan main sentimen. Semua benda yang orang kafir buat ni, kita orang Islam jangan terlibat. Sebab Ustaz kena ingat, kalau kita menolak World Food Program, World Food Program ni tolaklah Ustaz. Sebab yang ada dekat situ Cindy McCain, mendiang laki dia dululah yang menjadi penghina utama kepada Islam. Dan dia sekini adalah Director General kepada World Food Program. Tapi bolehkah kita menolak ketika World Food Program menjadi key player di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyediakan makanan kepada 60 juta orang Islam yang kebuluran? Di Palestin paling besar di Sudan, nombor 2 di Afghanistan, 3 jatuh di Somalia, kemudian pergi sampai-sampai di Palestin, kemudian besar sekarang Yaman tengah perang, Libya masih menerima. Dan kesemua benda-benda ni tuan-tuan ditakbir oleh orang Kristian. Kemudian kita pergi pula kepada United Nations World Relief Agency. Pengasas dia siapa? Filipe Leperazzi. Dia seorang Kristian daripada Itali. Hari-hari bangkit berjuang, hari-hari bangkit berjuang, lepaskan lori, lepaskan lori, lepaskan lori, lepaskan lori untuk masuk ke Gaza. Berarti kalau kita nak bergantung pada Ustaz yang setakat buat jual daging korban untuk memperjuangkan pintu Gaza dibuka, Ustaz bercakap mengenainya pun tak payah. Ustaz tu pantai kami yang pergi sumut. Ustaz pantai lah. Kenapa pintu Gaza lambat dibuka? Buat video Ustaz. Hari-hari buat.
Nampaklah Ustaz membuka satu cara untuk membolehkan Islam mendapat manfaatnya, bukan menentang cara-cara yang Ustaz rasa tak sesuai begini. Habis yang sesuai macam mana? Itu saya jelaskan untuk bagi tahu kata pada tuan-tuan, tak banyak pilihan. Ketika sekarang kita tak banyak pilihan, maka kita pilihlah pilihan-pilihan yang walaupun kita terpaksa bekerja dengan orang bukan Islam, hujung jalannya kita nak berdebat ni. Filipi Rapi-Razi ni Kristian, tatah dia pergi ke Vatican, datang seorang lagi pula gali gambar Filipi Rapi-Razi, rantai ke apa lah. Apakah kita nak berdebat tentang perkara yang kita nak cari tentang siapa paling kafir dan siapa paling Islam, dalam soal ketika kita orang Islam tak ada kekuatan untuk membinanya. Bila kita nak bina sekarang sikit-sikit sekarang yang ada ni, sebelum kita pergi kepada langkah yang kedua, We Rise Asia melalui Sumut Nusantara, habis dicantas. Dan macam mana pokok umat nak tumbuh? Tumbuh cantas. Dan umat akan hidup dengan mengharapkan ihsan daripada orang-orang yang bukan Islam, sama ada mereka adalah orang yang memegang World Food Program, mereka orang yang memegang UNRWA, mereka yang berpegang Francisca Albanese yang sekarang menjadi special rapporteur membela Palestin dalam Majlis Hak Asasi Manusia, atau nak pergi kepada benda yang lain. Berarti kita tak ada pilihan. Dan kenapa kita tak ada pilihan? Setiap pilihan nak tumbuh je tak betul. Kita duk tekak tentang pokok Islam nak tumbuh ni. Pokok ni tak betul, pokok ni begini, kita potong. Orang lain dah jadi balak dah, menjadi tempat berlindung 60 juta orang yang selain Islam di seluruh dunia yang sedang memerlukan bantuan makanan. Kenapa? Kerana kita berdebat perkara-perkara yang sebenarnya bukan menyuburkan tumbuhnya pokok perjuangan Islam. Kita debat sampai mati pokok tu. Okey. Marah betul. Makin lama makin marah soalan ni, tapi bukan marah, tegas. Maaf. Tegas betul yang ni. Makin lama makin tegas. Saya ubah ayat saya balik. Jangan strawberry. Sorry. Tapi itulah sebenar-benarnya. Kalau cakap benda ni, kalau tak dijelaskan dengan betul, orang yang di media sosial ni semestinya tidak akan faham. Duk hentam ikut dan mereka. Tapi sampailah orang yang percaya tu yang kesian tu sebenarnya, no? Yang percaya tu sebenarnya terbawa-bawa. Sedangkan semua ni kita buat perjuangan. Semua tempat ataupun semua pihak yang terlibat dalam perjuangan membebaskan Gaza ni, sebenarnya semua ada cara masing-masing nak berjuang. Sumut ada kaedahnya sendiri. Kerajaan Malaysia pun ada kaedahnya sendiri. Dan jangan lupa, paling ramai dalam golongan Sumut yang mengisi borang parti adalah orang PAS. Berarti ada 29 kami ni. Saya boleh sahkan pada tuan-tuan, 6 adalah ahli PAS berborang. 3 lagi undi itu rahsia, berarti tiada berparti. Dan saya jelaskan pada tuan-tuan, kita jemput 6 ahli parlimen. Ini Datuk Seri Anwar tolong tegur. Kita jemput 6 ahli parlimen. Untuk pergi menandatangani deklarasi. Ini saya kata lagi satu ni. Tadi saya kata tentang Sumut ni, deklarasi Sumut. Okey, deklarasi Sumut ditandatangani 22 hari bulan oleh 400 lebih orang yang datang daripada latar belakang ahli parlimen, yang datang daripada latar belakang segi pandai, yang datang daripada ahli undang-undang. Tanda tangan 22 hari bulan, iaitu 10 hari selepas kita belayar. Tahun lepas kita belayar kerana kita nak adanya perhimpunan PBB untuk mengundi Palestin mereka. Tahun ni belayar di laut, di darat kita bakar api 400 orang. Ahli parlimen plus sediakawan plus para ilmuwan, pakar undang-undang, aktivis kemanusiaan datang sign satu deklarasi di Brussels. Dapat 420 tanda tangan. Kerajaan ni hantarlah 6 orang. Yang P3 je ahli parlimen PAS dan 1 ahli parlimen PKR. 2 lagi tak jumpa. Kalau kata Datuk Seri Anwar, lain kali nak pilih orang, pilih yang nak pergi. Jangan hantar yang tak ada rasa cinta Palestin. 3 orang ahli parlimen PAS ni. Baik. Menteri Besar Selangor ada masalah banyak babi dekat negara dia. Dia hantarlah kami pergi daripada ke Barcelona. Di Barcelona, terima kasih Datuk Seri. Patut Datuk Seri tak boleh pergi sebab negeri Datuk Seri dilanda perang babi. Tapi kami sampai nak hujung di pelayaran, yang datang ahli parlimen PAS. Okey, ahli parlimen PAS. Saya tak ingat nama lah, tapi Ustaz Sabri, tapi mereka ni 3 beradik, Pendang Baling Sik. 3 serangkai. Dia format semangat. Tapi hujung tuan-tuan, yang macam kami berpeluk sambil menangis, saya tak berpeluk dengan ahli parlimen PKR Wakil Datuk Seri Anwar.
Saya tak berpeluk dengan ahli parlimen DAP dan ahli parlimen UMNO. Saya peluk dengan ahli parlimen PAS. Apa kata Wabi Tarmizi pada saya? Dia kata balik, tahun depan boleh pergi lagi. Maksudnya doa dia tu saya akan balik, tahun depan boleh pergi lagi. Seorang lagi saya rasa siapa nama dia, Syukri, Ustaz Syukri. Ustaz Syukri peluk saya ni sampailah saya terasa macam, saya ingat dia peluk ahli PAS pun tak macam tu. Tuan Nur Azman tu, orang kuat PAS Pulau Pinang, ahli-ahli yang sama, dia tak peluk dia peluk saya kuat. Dia mulalah guna perkataan yang saya tahu dah ini orang PAS je pakai. Anta walk the talk, ana gembira, anta walk the talk, anta walk the talk. Dia cakap putih. Anta tapi walk the talk. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak maki sangat, dia bukan tentang kerajaan dan pembangkang. Waktu semua pergi mula dulu pun, it's a past delegation. Past delegation, penuh orang PAS. Sampai saya jadi macam, sampai saya bergurau lah. Ni kalau saya ada Ampun Tosa tu anta lah. Sebab dia tanya dekat saya, Zaujah ke telefon? Saya kata tak, kawan saya. Lama saya fikir, petang baru tahu Zaujah tu isteri. Sebab orang PAS menggunakan istilah parti ni. Dia anta, lepas tu saya belajar lah antum. Lepas tu saya guna anta semua dengar saya nak cakap. Bukan, kalau anta semua antum. Jadi saya nak jelaskan, dalam tu orang dah buang dah bendera. Daripada dulu ni kita dah sumut satu, kita dah buang bendera. Sebab semua orang tahu had berpolitik. Mereka tahu saya bukan datang daripada latar belakang PAS. Saya ni datang daripada latar belakang dia orang pun tahu. Bukan sabi dua, dia orang kenal. Tapi kita dah bagi tahu bendera ni tak boleh pacak atas kubur. Nak masuk dalam kubur pun tak boleh. Tapi insya-Allah hal Palestin ni ada. Kalau kita buat dengan baik dan Allah pandang, boleh masuk dalam kubur. Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan, misi ini sebenarnya misi PAS. Ahli parlimennya yang komited hadir. Daripada kita agak 6 lah tanda tangan Malaysia, 2 lagi tak datang. Kemudian waktu kita pergi dan kita balik, atau waktu kita pergi dan kita berlepas di garis yang paling kritikal, iaitu Mamaris, orang PAS yang iring kita. Ini saya nak jelaskan supaya tuan-tuan faham. Tuan-tuan yang kelang kabut tentang politik, yang di bawah ni fahamlah. YB ni semua faham. Ini adalah soal tentang Gaza, soal tentang Palestin. Itulah saya nak sebut. Cuma saya nak tegur lah Datuk Seri Anwar Ibrahim, lain kali hantar orang yang pergilah, yang pilih nama dia, lepas tu dia Palestin aja pun mungkin tak tahu. Abaikanlah lain kali. Rugi kita 2 tanda tangan. Kalau tidak, Malaysia ada 6 tanda tangan di Brussels. Terima kasih. Jadi test mic 1 2. Jadi apa yang disampaikan Tuan Haji ni, sebenarnya nak berpolitik ni biarlah dalam keadaan negara kita saja. Bila berhubung dengan isu perjuangan Palestin ni, letak ideologi semua ke tepi, kita bawa satu ideologi, ialah membebaskan bumi Gaza, betul saja. Kita semua ada fahaman kita. Kat sini semua orang nak undi siapa punya, nak undi siapa, hampa punya suka. Tapi bila kita bercakap tentang perjuangan di bumi Gaza, kita nak bebas dari rejim Israel lanatullah, ideologi, bendera, lambang semua kita letak tepi, ya. Kerana insya-Allah selagi kita berjuang di atas nama Islam ni, di Palestin insya-Allah bawalah akan ada saham kita di akhirat, betul tidak? Betul. Kita takut kita salah cakap. Dan lagi satu kan, betul. Kan bila sekarang baru timbul tentang pergi Gaza ni lemparkan diri dalam bencana ke apa. Ya, betul. Saya pun pegang kata, satu adalah tak mungkinlah kita ni nak pergi lempar diri kita dalam bencana. Kita pergi melemparkan diri kita pada satu keadaan untuk mencetuskan perkara tadi. Saya ulang balik ni, kita mencetuskan perkara. Jadi kalau tuan-tuan hanya tengok gambar dalam video tentang ditangkap dan dia apa, lepas tu tuan-tuan abaikan tentang konferen yang dianjurkan, tentang demonstrasi, tentang kuasa rakyat menekan pemimpin untuk mengubah undi, para pekerja pelabuhan sanggup untuk tidak mengangkat kargo yang berlayar di pelabuhan Venice dan Rome, yang dalam kargo tersebut kalau ada barangan yang ada kelekapan tentera. Kita buat semua benda ni yang mana tuan-tuan tak nampak di TikTok. Jadi kalau tuan-tuan tu baca kitab Al-TikToki, lepas tu nama tuan-tuan pun jadi Papa Al-TikToki, jadi Jebat Al-TikToki. Knowledge tuan-tuan akan jadi knowledge Al-TikToki lah. Al-TikToki dia tidak dibina untuk menyediakan pengetahuan, dia dibina untuk menyebarkan pengetahuan. Itu saya jelaskan supaya faham bahawa dia bukanlah hanya berakhir tentang, selalu saya bersetuju dengan pandangan Ustaz Zaidul, sekiranya ada strategi, dan strategi ni bukan duduk waktu atas kapal je. Orang selalu tanya lagi satu, ni saya nak jawab. Makanan mana?
Baik. Setiap kapal yang nak mendaftarkan diri mereka di pelabuhan sebagai bantuan misi kemanusiaan, inspection akan dibuat. Dia mesti membawa muatan yang mencukupi untuk disebut sebagai bantuan kemanusiaan. Bot saya bawa ubat. Kita sembunyi adalah kerana supaya, tuan-tuan tahu tak, layar dia koyak. Bila tentera Israel dapat ni, layar ni dia koyak dengan bayonet dia. Kita pasang CCTV layar Flotilla 1, kita pasang dekat bawah, dia pecahkan dengan muncung senapan. Kita pasang tinggi, dia tembak dengan rifle dia, pecah. Yang kedua adalah, tuan-tuan kena dengar dulu Convention Geneva, Convention Brussels. Convention Brussels tu adalah 3. Satu adalah membuka pintu Rafah. Walaupun kita bergerak jalan laut, kita kata buka pintu darat. Sekali saya bagi tahu angka terkini tentang Rafah. Sebab kawan saya tu dia kata Rafah. Saya cerita je, ini saya habiskan itu. Berarti saya kata tadi, apabila kita bawa muatan bantuan kemanusiaan, kita sembunyikan di tempat yang dia tak boleh nampak, supaya dia tak musnahkan. Kerana satu, kalau kapal dapat balik, kita dapat balik benda tu. Yang kedua, dia nak musnahkan benda tu. Tapi jumlah dia saya jelaskan. Satu, dalam convention kita kata laluan untuk grup ni bergerak adalah membuka, break the siege. Di Turki ni, kapal-kapal yang telah pun bersedia untuk membawa makanan yang banyak, pecah saja break the siege, kemudian masyarakat antarabangsa bersetuju pintu laluan ni. Sebab kan dalam convention tu kita kata adalah satu, buka pintu Rafah, dua, hentikan genosid, tiga, koridor laut. Kalau kita berjaya bawa koridor laut, barulah makanan akan dibawa masuk. Sebab tu kita kata, tuan-tuan kena faham, hari pertama tuan-tuan nak pergi pugar hutan, tuan-tuan tak bawa benih lah. Tuan-tuan akan bawa apa dulu? Parang. Sebab kita nak tebang hutan. Mak atuk nenek kita dulu, dia tak bawa benih sawit buka kereta, dia bawa parang, bawa golok. Kena ratakan dulu hutan. Lepas ratakan hutan, gemburkan tanam, barulah menanam buah ni. Berarti apa yang kita lalu adalah menggempur hutan, kekangan Israel yang menutup pintu laluan kemanusiaan. Bila dah buka, kemudian kalaulah antarabangsa bersetuju, pintu laut pada jarak sekian dijadikan garisan hijau, dengan membenarkan bot pada jumlah sekian masuk pada skala apa yang dipersetujui oleh negara-negara yang nak merundingkan 400 lebih tanda tangan yang menyebut tentang Convention Brussels ni, iaitu membenarkan pintu laut. Baik, saya update tuan-tuan. Gaza ni memerlukan 600 trak bantuan makanan. Mana datang jumlah 600 trak bantuan makanan? Adalah perjanjian Oslo 1993. Bila ada perjanjian two state solution, salah satu yang Israel bertolak ansur adalah 600 trak bantuan makanan boleh masuk. Melalui pintu mana? Pintu Mesir. Tetapi apabila 2004 Hamas menang pilihan raya, dan Hamas ini orang menentang two state solution, maka Israel nak hukum Hamas, dia tutup pintu Rafah. Orang Hamas, kamu 2.3 juta orang undi hingga Hamas sapu bersih kerusi di tepi barat, aku hukum kamu tak dapat sebiji nasi pun. Bila dia tutup, barulah bermula gerakan daripada Eropah menghantar makanan. Akhirnya tuan-tuan, gerakan sekarang telah berubah. Pergilah next year, kalau mereka berlayar lagi, Eropah tidak akan lagi menyebut ini sebagai humanitarian delegation. Mereka akan menyebutnya sebagai Palestinian Liberation. Berarti tahun depan, kalaulah kita tak sertai Sumut pun, ataupun kita nak menyertai Sumut, perjuangannya menjadi lebih besar, iaitu dipanggil sebagai pelayaran membebaskan Palestin. Sebab istilah masa ke semasa berubah. Jadi tahun depan mereka fikir adalah Palestinian Liberation. Baik, saya jelaskan pada tuan-tuan. Ini data hari ini, tuan-tuan Google dan dapat fakta dia, kerana yang saya ambil ni adalah daripada bacaan media, supaya tuan-tuan faham. Bila perjanjian ini, bila ceasefire ditandatangani pada 10 hari bulan Oktober 2025, 6 bulan adalah pada 10 hari bulan April 2026. Dalam tempoh 6 bulan ni, purata bahagi 170 biji lori yang masuk. Daripada 600 yang rakyat Palestin perlukan, 31%. Kemudian berlaku perang di antara Iran dan juga perang di antara Israel dan Amerika menyerang Iran. Pada purata pendapat lori yang masuk pada bulan April 70. Dan bulan Mei puratanya dah keluar. Google je. Google ya, pelepasan pintu Rafah, ataupun Google dalam bahasa Inggeris, how many truck crossing Rafah borders on May 2026. Tuan-tuan akan dapat 750 aja kali 26 hari. Berarti 25 lebih truck aja masuk satu hari. Berarti saya jelaskan pada tuan-tuan, 30 truck yang kita hantar, waktu sumut darat, sumut laut ni pergi, kita pun faham, kita kena lalu juga dalam sumut darat. Maka sumut darat ni buat 30 truck bantuan daripada dana yang diberi oleh rakyat Malaysia, tak bersangkut dengan dana 200 juta dibuat. Sampai sekarang kita balik pun tak dapat hantar makanan, truck kita masih ada di sana. Sebab
Israel tak membenarkannya masuk. Dia rendahkan lagi kadar, dia rendahkan lagi kadar, dan dia rendahkan lagi kadar. Jadi purata sekarang 20 lebih trak sehari untuk dimakan oleh 2.3 juta rakyat Palestin. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, bagaimana kedudukan Palestin. Siapa duduk Sabah Bernam, saya tak ada nukur bertam. Sabah Bernam ni keluasan dia 9,700 km persegi. Palestin ni 365 km persegi. Kita anggap lebih kurang 35% daripada tanah Sabah Bernam. Sabah Bernam 110,000 penduduk. Gaza 2.3 juta orang. Maka Gaza tak ada tanah untuk bercucuk tanam, sebab semua tanah ada dipadatkan oleh rumah manusia. Populasi. Dia tak ada tanam. Dia tak ada tanam untuk menjadikan ladang peternakan, sebab populasi dia besar, menjadikan dia bergantung penuh kepada bantuan antarabangsa. Jadi bila saya beritahu pada tuan-tuan, balik tadi saya tanya, apakah ini sia-sia? Baik, tunggu jalan darat. Apakah jalan darat itu menguntungkan? Berarti saya jelaskan pada tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada usaha daripada menanti dan tahu itu sia-sia. Hanya orang yang malang saja memilih biarlah sia-sia kekal sebagai sia-sia, kecuali orang yang berusaha dan percaya usahalah sikit untuk mengubah sia-sia itu kepada adanya usaha. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok laporan hari ini, pintu Rafah akan dikecil kerana dunia tak lagi mempedulikan Palestin kerana heboh mengenai Selat Hormuz dan juga bekalan minyak. Jadi purata yang sampai hari ini, Arif hantar laporan pada saya hari ini, sampai 26 hari bulan Mei, purata trak hanyalah 750, bahagilah dengan 26 hari, 20 lebih trak makanan. Satu trak makanan membawa lebih kurang 15 tan. Macam mana rakyat Palestin nak makan? Maka tu saya kata, jangan berdebat sekarang hanya kerana sumut ataupun tidak. Gaza sangat-sangat rumit. Tapi kita tak boleh bincang tentang Gaza. Kerana kita nak bincang macam mana tentang Gaza dan tentang ni, belum masuk bab Masjid Aqsa. Masjid Aqsa saya simpan dalam esok pagi. Besok pagi saya ada lagi daripada Masjid Pembatan Janggus. Pembatan Janggus. Saya sambung Baitul Al-Aqsa besok di sana tentang sepenuh hari An-Nabah, dan juga 10 hari bulan Jun ni Israel akan menyambut 58 tahun penaklukan Al-Aqsa. Saya minta besok. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham. Okey. Kita ada berapa orang di JRS ini? Okey. 5,500 di ZRA stream, di Betal Sebagai Alhamdulillah. dan diserang macam-macam juga ni dekat tengok komen. Tak apa lah. Terima kasih sebab komen. Jadi Tuan Haji, terima kasih. Tadi kita bercakap tentang politik tempatan di Palestin dan sebagainya. Sekarang ni saya nak bawa kita ke politik dunia. Macam kita faham bila berlakunya konflik antara negara-negara Islam ataupun dalam negara Islam itu sendiri, peranan OIC perlu dilihat penting. Jadi saya nak tanya Tuan Haji ni, sebenarnya OIC sebenarnya main peranan atau tidak dalam isu membebaskan Gaza ni? Saya tak mau kritik OIC lah, jadi tak seronok. Saya cuma kata dah sampai masanya adalah masyarakat sivil Islam. Sebab tu di bawah langkah untuk tahun 2026 ni, salah satu langkah yang akan terus disambung adalah We Rise Asia. Kita bangkitkan Asia, kerana Asia ni adalah wilayah Islam yang paling besar. Iaitu untuk mula berkempen, kalaulah ketua-ketua negara dan juga OIC tak boleh bertindak, maka pulangkanlah kuasa itu kepada umat Islam untuk memainkan peranan, mendesak, menuntut dan bangkit berjuang bagi mendapatkan Masjid Aqsa. Jadi saya tak ada komen tentang OIC, cuma yang ke depan saya cuba jelaskan kepada tuan-tuan bahawa benda yang kita nak ke depan adalah setiap orang tidak lagi menuding jalan, menuding tangan. Kerana Gaza ni, bukan OIC nak kena jawab. Masjid Aqsa ni bukan soalan untuk OIC. Dia tak tulis dalam surah tu adalah surah OIC. Semua orang Islam akan bertanggungjawab melaluinya. Maka salah satu perkara yang kita fikir penting, nak ubah pendirian pemimpin, mestilah ubah pendirian rakyat dulu. Iaitu rakyat kena bangkit menekan pemimpin, seperti Eropah buat. Nak ubah pendirian kerajaan dia, rakyat kena bangkit dulu. Maka rakyat perlu bangkit untuk mendesak ketua-ketua negara untuk memberi perhatian bahawa usaha untuk membebaskan Masjid Aqsa mestilah dilaksanakan secara kondusif. Tapi selagi kita rakyat asyik menyalahkan pemimpin, kita tak ubah. 50 tahun dah kita cerita OIC, jadi tak guna kita meneruskan cakap-cakap yang tok kita pun cakap, bapa kita pun dah cakap. Saya fikir biarlah anak-anak kita akan bercakap sebagai umat Islam, apa yang boleh kita lakukan. Itu saja saya minta berhenti di sini sebab Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Beri tepukan gemuruh tuan-tuan kepada Tuan Haji Zahari.
Alhamdulillah, terima kasih sudi sampai ke bumi bertamu Kepala Batas, sudi berkongsi dengan orang Kepala Batas sini, dan saya minta tunjuk sekali lagi live streaming kita. Ramai sebenarnya pada hari ni, lambai sikit tuan-tuan dan perempuan, lambai sikit dengan semangat juang dan jitu pada perjuangan membebaskan bumi Gaza, saudara Islam kita ke sana dari Yahudi Lanatullah. Baik tuan-tuan, terima kasih kepada Tuan Haji ZRA pada malam ini. Sama-sama. Terima kasih sudi meluangkan masa, dan bagi orang Kepala Batas pun siapa pun dijemput juga ke program pada pagi nanti selepas solat subuh di Masjid Pematang Jangguh Penaga. Kita sama-sama dengan Tuan Haji ZRA untuk dengar kupasan yang lebih mendalam pula selepas solat subuh. InsyaAllah saya pun akan berada di sana bersama dengan keluarga saya untuk memberi sumbangan moral kepada perjuangan ini, insyaAllah. Jadi tepukan gemuruh tuan-tuan dan perempuan buat Tuan Haji ZRA. Alhamdulillah selesai pada malam ini. Terima kasih yang berada di live ZRA stream. Terima kasih yang berada di live Batam Street Market. Terima kasih kepada Batam Street Market selaku penganjur utama untuk perkongsian kita pada malam ini. Dari itu saja kita pada malam ini bersama ZRA teruskan perjuangan untuk membebaskan Palestin, membebaskan Gaza dari Yahudi Israel. Kejaman ini tidak boleh berlaku kerana ini bukan lagi isu agama, ini isu kemanusiaan, dan kita memperjuangkan ini serentak dengan hati kita, dan hati kita bersama dengan Sumud Flotilla. Tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan. Dari semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.